Video kali ini saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat chicken stock powder menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula search di Cookido homemade chicken stock powder. Kemudian start cooking. Masukkan isi ayam bahagian dada. Tutup dan kisar selama 5 saat, speed 7. Dah siap? Scrape down guna spatula. Kemudian, tuangkan isi ayam kisar ke dalam bekas dan ketepikan seketika. Masukkan sayur seperti seleri, leek, bawang putih, bawang Holland, sedikit carrot. Masukkan herb seperti rosemary, mix herb, parsley dan lain-lain lagi. Tutup dan kisar selama 10 saat, speed 5. Dah siap? Scrape down guna spatula. Kemudian, masukkan garam, masukkan daun salam, masukkan bunga cengkeh, masukkan biji ketumbar, masukkan isi ayam kisar tadi, tutup dan masak selama 25 minit suhu 120, speed 2. Dah siap? Scrape down guna spatula. Tutup dan kisar lagi selama 1 minit, speed 7. Dah siap? Scrape down guna spatula. Elok je kan? Tuang adunan di atas loyang atau tray dan ratakan menggunakan spatula. Dah siap? Bakar dalam oven yang dipanaskan selama 30 minit suhu 100 hingga 110 api atas bawah sehingga kering. Dah siap? Anda boleh tambah masa memasak jika perlu. Pecahkan dan kaup menggunakan spatula. Kemudian, masukkan ke dalam mixing bowl. Tutup dan kisar selama 20 saat, speed 8. Dah siap! Mudah kan? Hasilnya sebut sangat halus. Sediakan bekas. Tuangkan sebut ke dalam bekas dan anda boleh gunakan penutup mixing bowl ini untuk elakkan tumpah. Biarkan sejuk dan tutup bekas. Anda juga boleh labelkan tarikh dan simpan dalam peti untuk tahan lebih lama. Sedia untuk digunakan dalam masakan. Selamat mencuba. Bye.